Guys, selamat datang ke YouTube kita channel. Hari ni saya nak buat video pasal itik dekat geban kita yang pernah buat dulu. Ini kiranya part 2. Kita tengok ada itik kena serangan kucing ataupun benda-benda lain. Kita tengok itik kita kecil-kecil lagi. Okey, sebab pokok dah naik . Ni kita punya itik. Itik kecil-kecil. Kita akan cuba tambah air kat dia punya tempat air ataupun tambah makanan dia orang. Yang kacang kucing. Ada kucing sebelah. Kita datang ni, mana kucing ni? Kucing betina. Kenapa kan lagi takut dia makan itik? Tak kucing siapa ni? Comel je dia. Dia dah mula masuk guys. Kita kena selamatkan itik-itik ni. Semua dah ketakutan di sana. Dalau dia nanti tutup belah ni. Kucing ni pun masalah juga kucing. Ni bumbung-bumbung kita akan perbaiki. Baik kawasan. Belum takut lagi guys. Kita akan tunggu dia membesar. Ni pun baru masuk ni. Dia orang aktif sikit. Dia dah besar, saya akan tunjuk proses dia punya besar. Okay guys, tu air tu bagi lihat kodam dia.
Itik ni kalau tak ada orang tengok dia, baru dia buat dia punya perangai sebenar. Ini perangai sebenar itik. Tunggu sebulan kita buat video lagi, okey guys. Ini adalah daging warna kuning ni lah. Tak usah daging warna putih. Kalau itik telur warna hitam, itu main air. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share, subscribe. Kita jumpa di next video.